Nobody in this earth patut diperlakukan sebegini. Aku rasa korang dah tengok posting berkenaan dengan benda ni. So ada viewer lah, dia tag aku, dia cakap patut ke seorang dimalukan seperti ini, okay? Dan bila kau tengok gambar ni sebenarnya, gambar ni sebenarnya kau tengok benda ni, mungkin apa yang akan ni buat mungkin bertentangan dengan pemahaman civic yang semua orang ada kat dalam train tu. Maknanya satu siat lah untuk satu orang. Tetapi kita tak tahu keadaan akak ni semasa perkara ini berlaku. Mungkin disebabkan badan dia dan sesari dia tak sedar yang dia sedang mengambil dua tempat duduk. Dan berada ni perangai punya si Hakim ni, Hakim Anjur ni, aku rasa dia ni memang suka menggunakan tangan dia untuk menghina orang lain dan untuk memalukan orang lain. Sebab apa? Sebab sekiranya lah benda ni memang bertentangan dengan undang-undang civic sekalipun, dan kau sebagai orang yang melihat perkara di depan mata, kau tak suka benda ni berlaku, apa yang kau boleh buat? Kalau kau ada telur Hakim, kau boleh cakap dengan dia elok-elok, cakap dengan dia, Kak, akak boleh tak ambil kursi satu je sebab ada ibu mengandung yang nak duduk dekat sebelah akak ni. Okay, aku rasa kalau kau cakap elok-elok dengan orang ni boleh faham. Tetapi kau ambil kesempatan di moment of the word dia punya weakness, di mana kau ambil gambar, lepas tu kau keluarkan kenyataan sampai 1,800 like, beratus-ratus komen, ada yang ramai mengutuk akak ni. Aku tak boleh bayangkan perasaan akak ni bila baca benda ni, Mat. Kau tak faham apa yang berlaku ketika itu pada diri dia, tetapi kau ambil kesempatan untuk mengutuk dia, cakap dia bawa kepam lah, dia bawa masam lah. Dan bila kau cakap benda-benda ni, masyarakat yang perangai sama macam kau pula tambah lagi cakap itu, cakap ini, yang menjatuhkan lagi maruah dia, yang menjatuhkan lagi self-esteem dia, okay? So kepada akak yang menjadi persoalan dalam gambar ni, aku minta akak kalau ada kesempatan, akak pergi buat report polis, Kak. Akak buat report polis sebab apa? Sebab benda ni, Kak, merupakan satu budaya yang kita kena padamkan. Ini merupakan cyberbullying, Kak. Nobody in this earth patut diperlakukan sebegini, okay? Tak kisahlah kalau kau merupakan seorang penjenayah sekalipun, tak ada orang yang boleh tiba-tiba ambil gambar kau, cakap ni, ini, itu, ini berkenaan dengan diri kau tanpa memberikan peluang untuk menjelaskan keadaan sebenar, okay? Even penjenayah pun dapat diberikan peluang untuk mempertahankan diri, apatah lagi orang-orang yang tak berdosa macam akak ini, okay? Dan kalaulah kesalahan yang dia buat tu begitu hebat, begitu teruk, tak apalah kau nak buat macam ni. Tetapi kesalahan yang dia buat tak mencerminkan degree of shame yang kau beri kepada dia sekarang. Sekali lagi, akak dalam foto tersebut, aku minta akak pergi laporkan kepada pihak polis. Akak fight for your right, okay?